Malam ni saya nak sebut satu benda. Tuan-tuan buat, insya-Allah rezeki murah, hati tenang, mati husnul khatimah, bangun di mahsyar boleh tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu tiap-tiap hari berselawat kepada baginda Rasulullah. Kata para ulama, sehari 300 pun sudah dikira banyak. 300 itu sikit lah, tapi berat kepada orang yang tidak diberikan rahmat oleh Allah SWT. Berat. 10 pun dia tak boleh buat, 100 pun dia tak boleh buat. Ketika mana kamu mengamalkan keseluruhan wirid kamu adalah selawat, waktu tu keseluruhan kesengsaraan kamu akan ditanggung oleh Allah. Keseluruhan kesedihan kamu akan ditanggung dan dicukupkan oleh Allah. Wa yughfar laka dzambuk, semua dosa kamu akan diampunkan oleh Allah.